Alright guys, untuk korang yang nak main bottom batu sampai 1,5 kilo, lepas tu nak main jigging 100 gram sampai 500 gram, nak pakai multiplier, dekat sini guys aku ada set combo Daiwa Saltiga terbaru tahun 2025, size 35 HL. Jadi korang tengok dekat sini guys. Hari ni aku buat dekat korang, aku tolong korang guys, korang pakai combo guys. Combo ni, korang tengok. Yamato Samurai BJ dengan Daiwa Saltiga. Memang lawa guys combination ni. Yang best dekat Yamato Samurai BJ ni, dia ada 3 safety yang korang boleh pegang. Satu, korang boleh grip dekat sini, jadi dia tak ada ke kiri ataupun ke kanan. Lepas tu, dia punya bawah rail seat ni guys. Kalau korang tengok ni boleh letak 2 jari. Boleh letak 2 jari. Dan lagi satu, belakang ni kita design panjang sikit supaya korang boleh kepit dekat ketiak korang macam ni. Jadi ini setup yang paling aku kata kat korang, selesa lah guys. Selesa, kuat, sedap. Mesin Daiwa Saltiga kalau tak sedap, harga dia biasa-biasa je. Tapi ini Daiwa Saltiga, harga dia memang sedap guys, kalau korang dengar. Jadi dekat sini aku buat satu set untuk korang. Mesin Rode Yamato Samurai BJ dengan tali Yamato 12 sulam 50 LB, kita akan bagi 500 meter. Jadi untuk mesin, kalau korang nak tengok spek dia, belakang ni lah, payung sekali. Ni spek dia. Untuk 35 HL ni korang boleh buat main bottom, nak bottom drift pun boleh. Ratio dia 581, berat dia 705 gram. Lepas tu dia punya drag dia 13 kilo, ball bearing dia 8 biji. Berat mesin 705 gram, rod lebih kurang dalam 300 gram, so dalam 1 kilo lah guys. Memang ringan, sedap je pegang. Lepas tu untuk rod pula guys, rod yang kita bagi ni rod Yamato Samurai BJ paling baru tahun 2026. Rod ni memang premium guys. Sebab apa premium? Kau nak tengok cincin Fuji SIC 5 kali ganda lebih kuat daripada Fuji biasa, 5 kali lagi tahan daripada Fuji biasa, dan 5 kali lagi mahal daripada Fuji biasa. Tapi harga rod ni tak mahal mana pun guys. Lepas tu untuk bahagian belakang dia ni, kita bagi siap dengan aluminium gimbal. Belakang ni ada aluminium gimbal, korang tengok ni. Jadi kalau korang nak parking boleh masuk dalam pipe. Lepas tu kita ada bagi dia punya EVA getah ni, so korang boleh masuk dalam pipe, korang punya joran pun tak calar lah. Lepas tu daripada segi design korang tengok guys, finishing dia memang cantik guys, Yamato Samurai BJ ni. Ni paling best. Belakang dia panjang, boleh letak 2 jari. Lepas tu ni boleh pegang, boleh grip. Rail seat dia panjang guys, korang tengok tu, so lebih selamat. Korang tengok blank dia, memang lawa guys. Sulaman dekat cincin tu memang teliti lah. Lepas tu bahagian depan dia ni, kalau kata korang nak rabun, korang tak payah letak loceng guys. Warna putih ni bercahaya waktu malam, dia luminous. Jadi rod ni, dia punya spek dia panjang 6 kaki 3, PE 38, section one piece. Untuk bottom sinker dia 200 gram minimum, maksimum 1,5 kilo. Lepas tu jig 100 gram sampai 500 gram. Tu untuk rod lah. Rod ni kalau korang beli, korang boleh join kontes kita. Join kontes kita boleh menang Daiwa Seaboard 600mg yang bernilai RM4,000. Cara nak join, korang kena ada rod ni. Lepas tu send video action rod Yamato dekat kita orang. Nak send dekat mana? Setiap pembelian rod ni korang dapat sekali dengan kad ni guys. Dekat kad ni ada number guys, korang boleh contact. Lepas tu untuk action dia guys, soft dan power. Korang tengok depan lembut. Buat tu, depan lembut. Depan lembut tapi belakang keras. Dan record rod ni GT 24 kilo, dah ada landing, korang boleh tengok ujung video lah. So overall untuk rod memang puas hati kalau korang beli. Last sekali guys, kita akan bagi tali. Tali Yamato 50 LB kita akan bagi sebanyak 500 meter. So korang boleh tengok dekat sini. Untuk mesin dia tak ada line guide. Tali kena tali yang sedap, sebab korang nak susun. Kalau korang pakai tali yang kasar, jari korang mesti sakit punya. Jadi tali Yamato ni, kalau korang pakai dekat mesin ni, memang sedap korang nak susun. Tali smooth, licin je guys. Jadi 50 LB ni setakat ikan bawah 50 kilo, korang jangan risau lah nak tarik, tak ada hal punya. Lepas tu 500 meter, memang korang boleh pakai banyak kali, boleh pakai lama lah. So kalau korang nak tahu harga satu set ni, korang kena DM kita. Nak DM, ambil gambar whiteboard ni, lepas tu DM kita guys. Ataupun nak lagi senang, datang kedai, alamat dekat atas. Berminat korang DM je. 中恐龙，中恐龙。不进啊，我摇他一声还是进啊。哎呀，好不错。哇，YY good good。Step up on the road 啊。来，来。弟弟啊！哦！哦！Yes！哦！
Hey.